Okey, hari ini kita akan tengok satu projek MH Platinum 3. Ini fokus saya adalah untuk buat tinggal. Dan yang bestnya projek ni adalah freehold. Ini adalah MH Platinum 3 yang panjang. Yang atas ni dia akan menghadap ke KL Traders. Dan tulang bawah ni akan nampak ke Camp Winston atau The Plugs. Gombak. So jalan gombak dia akan ada masuk dekat sana. Dia akan masuk ikut depan sini. Masuk ikut sini. And then masuk parking. Terus straight. Maksudnya ini speed ramp. Sekarang kita akan pergi kepada ciri-ciri untuk projek ni. Kenapa saya cakap projek ni antara projek yang okey untuk buat tinggal. First, dia adalah perkarangan bebas. Maksudnya freehold. Kalau orang yang tak tahu freehold dengan leasehold, bezanya kalau leasehold nanti lepas 99 tahun ataupun dah 60 tahun, kita kena renew. So, renew tu adalah cost yang kena bayar sedikit lah. Tapi untuk freehold, dah tak perlu kisah. Dan yang kedua, untuk freehold ni, bila nak jual balik, kita tak payah nak tengok pembeli tu bumi ke, non bumi ke, kita boleh jual saja kepada sesiapa. Tapi kalau untuk leasehold, yes, kena tengok. Nak jual, kalau unit tu adalah unit bumi, kena jual kepada bumi saja. Kalau unit tu unit non bumi, yes, boleh dua-dua lah, bumi dan bumi. Itu antara kelebihan. So, ini projek adalah projek freehold.